Pernah tak terfikir kenapa jalan hidup kita ni dia macam tak macam orang lain? Orang lain jalan lurus, best, seronok je. Tiba-tiba tang kita je jalan bengkang-bengkok, penuh semak, jadi macam kadang-kadang sesat. Kita rasa macam Allah ni tak adil. Cuba tengok kisah Siti Hajar, isteri pada Nabi Ibrahim AS, yang ditinggalkan dekat padang pasir tandus dengan bayi yang menangis haus. Siti Hajar berlari daripada Safa ke Marwah 7 kali tau. Bayangkan, lari kat tempat yang sama ulang-ulang. Secara logiknya, apa guna lagi tempat yang sama? Kalau dah tak ada air, tak adalah air. Tapi Siti Hajar ajar kita satu benda. Usaha itu tugas kita, tapi rezeki itu kerja Tuhan. Siti Hajar berlari bukan sebab nampak air, tapi sebab yakin Allah takkan sia-siakan usaha, ikhtiar, pengharapan hamba-hambanya. Dan yang paling mind-blowing, Siti Hajar berlari dekat Bukit Safa dan Marwah, tapi air Zam-Zam keluar kat mana? Dekat kaki Nabi Ismail AS. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita usaha kat tempat A, tapi Allah bagi rezeki dekat B. Poinnya bukan kat mana rezeki tu datang, tapi poinnya Allah nak tengok kita take action dan percaya dengan rezeki Allah. Ingat pesan ni.